Hari ni aku boring, so besok aku nak pergi Brunei shipwreck diving. Jom teman aku kemas. Let's go. Aku ni memang jenis yang kemas last minute, tapi this time aku sempat beli dua benda. Aku beli SSD dengan luggage dive baru. SSD aku pakai Corsair EX300U, aku ambil dua TV terus. So lepas ni any dive ataupun travel video aku, semua aku simpan kat dalam ni. And then aku punya first dive luggage, aku paling excited, aku ambil Dolphin Tag. Jom kita unboxing. Kenapa aku excited sangat? Finally aku dah ada aku punya own scuba dive punya gear luggage lah, sebab gear aku dah full. So daripada VCD, regulator, hook, SMB, semualah aku dah ada. Aku punya sendiri. Last time aku pergi Maldives aku bawa 3 wetsuit sebab aku nak tukar-tukar, so video nampak lawa. Let's pack, shipwreck diving is waiting. And this time aku pergi Brunei shipwreck diving around seminggu. Memang banyak dive spot yang aku akan pergi cari kapal-kapal yang tenggelam. Beauty, SMB. Glove aku rasa tak payah bawa sebab every time aku bawa aku tak pakai pun glove. Aku lagi selesa tak pakai glove. Nak tarik kamera semua senang. And mask. Kau tahu ni, every compartment ni dah label barang free diving. Fin. Kat kaki aku ni ada lagi fin. Wetsuit. Ini lagi wetsuit. Photo later. Kalau kita nak angkat barang, BCD aku. Kat mana bag regulator aku? Oh, kat atas tu. Mana aku minta kat atas ni air tu? Ya. Ya. Okay. Tarik. Buat ini hitam, and then favorite aku mantari. Let's pack. Ya Allah, terkejut saya. Dah lah malam. Kau tengok ni, air mandi swimming pool. Bang, malam ni, tengah malam ni. Siap. Allah beraya. Ya Allah beraya. Okay, bye. Saya nak pergi scuba dulu.